Ayi Nazri, Bon. Ya, saya tahu, saya kenal. Ya. Oh, Bon. Bon buat apa kat sini, Bon? Nak gana, Bon? Oh, kebetulan memang Bon busy sekarang ni, Ayi. Okey. Ni nampak ni kedai Mas Sri Semantan ni. Oh. Besok Bon nak ke Jengka. Buat apa Jengka, Bon? Lah, Ayi tahu tak, Ayi? Kedai Mas Sri Semantan ni nak buka cawangan ketiga dekat Jengka nanti. Okey lah, Bon. Orang Jengka mesti kena datang ramai-ramai pada tarikh tu 25 hari bulan ni. Wow. Lepas tu kebetulan 24 tu pula pada malam tu kedai Mas Sri Semantan buat solat hajat. Baguslah. Sempena malam untuk Gaza. Okey. Jadi orang-orang Jengka kena datang pada malam tu 24 bulan tu. Kan? Kita ada pengisian jiwa, kita ada panggil artis Raihan. Okey. Dan sama-samalah untuk dia bukan meraikan tapi sempena untuk mengingati sekarang ni kan nampak start dah mula gejatan senjata Onslaught A ni. Jadi warga-warga Gaza nak meraihkan kemenangan. Alhamdulillah. Jadi walaupun kemenangan, walaupun kegembiraan, tetapi kita dekat sini mesti kena support. Yelah. Jadi walaupun sumbangan tu sedikit untuk Gaza, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Itu pada malam 24 bulan tu. Okey. Jadi 25 tu adalah pembukaan. Dan paling best sekali, Ayi. Ya, Bang. Kedai Mas Sri Semantan ni, 24, 25, 26 kita orang ada buat promosi besar-besaran. Wow. Siapa-siapa yang nak beli barang kemas prelim kita kena datang setiap cawangan. Wow. Ayi kalau Ayi ada rumah ke awet ke apa semua, boleh datang ke kedai kita. Boleh. Bon, promosi besar-besaran tau. Okeylah. Bon, Ayi ada sesuatu Ayi nak cerita kat Bon, Bon. Sesuatu kenapa? Bon. Ayi ada jongkong emas. Kalau Ayi gada kat kedai emas Sri Semantan boleh tak, Bon? Jongkong emas? Ya, Bon. Iyalah tu Ayi jongkong emas. Ya, betul, Bon. Kalau Bon tak percaya, ikut Ayi. Gimana? Pergi ambil jongkong emas lah. Jongkong emas? Ya, Bon. Betul ke, Ayi? Betul, Bon. Mana? Jom. Betul ke tu Ayi ni? Jongkong emas? Inilah jongkong emas yang Ayi cerita tu, Bon. Bon, kalau jual ini berapa, Bon? Ini bukan jongkong. Ini buat pelekor kepala anjing.